Dalam setiap perang, ada pihak yang untung besar. Di saat asap memenuhi langit, di saat peluru dan roket bertebangan, ada individu di tempat yang jauh dari medan tempur yang sedang mengira keuntungan. Perang bukan sekadar soal peluru dan sempadan, ia juga soal wang. Bila konflik meningkat, negara-negara akan tambah bajet pertahanan. Kontrak bernilai berbilion dolar ditandatangani. Kilang-kilang senjata beroperasi siang dan malam. Permintaan untuk jet pejuang, peluru berpandu dan sistem pertahanan meningkat mendadak. Bagi industri ini, krisis bermaksud peluang. Bila kawasan pengeluar minyak tak stabil, pasaran global jadi panik. Harga minyak melonjak dan bila minyak naik, kos pengangkutan naik, kos makanan naik, inflasi meningkat. Ada negara pengeluar yang mendapat keuntungan besar daripada lonjakan harga ini. Dalam pasaran saham pula, ada pelabur yang tahu bagaimana untuk mengambil peluang daripada ketidaktentuan. Dan jangan lupa, politik. Kadang-kadang krisis luar digunakan untuk mengukuhkan sokongan dalam negara. Bila rakyat fokus kepada ancaman luar, isu dalaman boleh tenggelam. Sejarah menunjukkan, ketika ketegangan meningkat, semangat nasionalisme juga meningkat. Jadi persoalannya, adakah setiap peperangan benar-benar semata-mata demi keselamatan dan pertahanan? Atau di sebalik asap dan retorik, ada kepentingan ekonomi dan politik yang jarang dibincangkan secara terbuka? Pada pandangan korang, perang ni tentang prinsip atau tentang keuntungan? Setuju atau tak?